Fokus nak buat baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita fokus kepada nak buat kebaikan. Tak usah layan ni semua provokasi social media ni semua, tak payah layan. Tak tolong kita. Dalam kubur tak tolong, akhirat esok pun tak tolong. Isu-isu semasa ni duk main dalam social media, dalam apa. Tuan-tuan jadi orang yang responsif, nak respon kepada isu-isu tu. Tuan-tuan, dia tak tolong kita di hari akhirat esok. Nak tolong kita ni apa dia? Kebaikan yang kita buat, yang ikhlas kerana Allah. Ni tolong kita. Yang kedua, mari kita pekat-pekat sama-sama elak daripada buat benda yang tak baik, yang berdosa dan tak berfaedah. Benda yang tak perlu kita komen, tak perlu kita cakap, tak payah komen, tak payah cakap. Nak hidup sembang, nak bincang pasal artis bercerai. Pernah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iblis, syaitan, dia akan buat, dia akan hasut, dia akan jadikan kita orang jahat. Sebab nak jadi geng dia dalam neraka esok. All out, dia akan jadikan kita ni orang jahat. Tapi kalau dia tak berjaya jadikan kita orang jahat, dia akan buat apa? Dia akan jadikan kita orang yang perasan kata baik. Tuan-tuan, kita kena ingat satu. Berapa ramai adik-beradik kita, mak ayah kita, tok nenek kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita yang dah meninggal dunia. Tuan-tuan tahu tak, mereka ni duduk dalam alam barzah hari ni, kalau boleh nak minta dekat Allah, nak balik atas dunia. Mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kalau boleh nak minta kepada Allah, nak buat comeback atas dunia ni. Pasal apa nak buat comeback atas dunia ni? Satu, nak habaq dekat adik-beradik. Kalau boleh, nak balik habaq kat adik-beradik, mak ayah nak balik habaq kat anak-anak semua. Suami nak balik habaq kat isteri dia. Isteri nak balik habaq dekat suami dia. Abang kakak nak balik habaq dekat adik-adik dia. Nak habaq apa? Nak habaq kata ni, yang apa duk dengar di masjid, yang duk cerita dalam Quran, yang duk habaq dalam hadis Nabi itu, betul. Mak kita sayang kita, dia nak main habaq kat kita. Hang jangan ingat benda ni main-main. Mak tengok dah, mak dah jumpa dah, mak dah lalui dah, mak nak habaq kat hang. Hang dengar apa yang Allah kata dalam Quran, dengar apa yang Nabi kata. Pasal mak dah tengok dah benda ni. Semua tu duk minta nak balik, nak habaq kat kita, supaya kita percaya. Supaya dengan percaya tu, kita berubah. Kita berhenti semua benda-benda tak elok. Kita stop semua perbuatan dosa. Kita fokus kepada nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hak mati itu nak balik atas dunia pasal apa, tuan-tuan? Pasal nak buat ibadat. Dia rasa masa yang Allah bagi dekat dia 40, 50, 60, 70, 80 tahun, dia rasa dia tak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia minta, ya Allah, bagi aku balik. Aku nak buat ni benda aku tak buat dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fokus nak buat baik.